Kita nak buat sup tulang Thai my style. Daging yang sangat empuk. Lepas ni tak mau pergi dah kedai petani. Buat ni je. Masak pai. Assalamualaikum. Hai, bersama Nana. Okey, so hari ni kita nak buat masak apa pula? Kita nak buat sup tulang Thai my style. Okey, jom kita tengok bahan apa nak kena ada. Memang simple, cepat, mudah tapi mudah. So jom kita tengok. Ayuh. Okey, so ni bahan untuk sup kita. Kita ada bawang Holland, tomato, serai potong-potong. Kita ada 5 perut. Okey, yang ni penting kena ada sebab nak wangikan dan sedapkan dia. Ada ketumbar lah sekali dengan akak dia. Dan cabai Melaka kita akan ketuk-ketuk. Okey, so dan sup, kita punya sup bunjuk lah. So untuk tomeh bahan kita, okey, yang ni kita akan tomeh dulu dalam sup kita. Yang ni kita nak blend. Yang ni kita akan blend bawang besar atau bawang merah lah, bawang putih, halia, lengkuas dengan lada hitam. Lepas tu kita bancuh sikit perencah sup kita tu. Nana pakai sup adabi, perencah sup adabi sebab dia memang sedap. Bancuh sikit lah, kita nak tomehkan dia. Sebab apa kita tomeh? Sebab kita nak pekatkan sikit kita punya sup lah. Dan kita ada carrot yang kita akan masuk dalam kita punya sup. Jom kita tengok macam mana cara nak buat. Okay, let's go. Okay, so sayang, sebelum kita buat sup kita kena rebus dulu lah bahan tulang kita. Okay, macam Nana pakai pressure cooker. So Nana rebus dalam sejam sebab nak bagi dia betul-betul halus, betul-betul lembut lah. So bila kita pegang, dia punya isi dia akan kelai. So rebus dalam sejam. Kalau pakai dapur api tu mungkin lama sikit lah, mungkin 2 jam lebih. Nah, so rebus dulu baru kita settle kita punya sup. Okay, let's go. Okay, tiba masanya untuk kita tomeh. Okay, bahan sup kita yang akan buatkan kita punya sup tu lebih manis dan dia agak pekat sikit lah. Tomeh dia bagi dia sedap. Macam tu. Kan kalau biasa kadang kita buat sup tak tomeh. Tapi Nana punya style kita akan tomeh dulu. Okay, jom. Okay, kita masukkan bahan blend kita. Ni, masukkan bahan blend dan masukkan kita punya rempah sup tu. Perencah sup kena masukkan sekali. So tomeh sikit lah, macam agak garing sikit ke. Macam tu. Okey, so kita tunggu sampai dia macam garing sikit je. Okey, so kita masukkan ayam yang kita rebus daging tadi. Jangan buang tau ayam tu, kita nak guna balik lah untuk buat sup kita. So kita masukkan dalam periuk yang kita dah tomeh tu. Nampak tak macam tu? Hui, sedap. Okey, so masukkan. Jadi kita masukkan bahan-bahan untuk sup kita. Okey, so ada ketumbar. Okey, bahan-bahan ni lah. Bawang. So kita masukkan bahan-bahan kita. Untuk daun ketumbar tu sat lagi tambah last sikit. Lah ni kita masuk dulu bahan yang kita nak masak dengan sup kita lah. Sup bunjut. Okey, cabai. Kita punya serai. Okey, next kita akan masukkan tomato. Masuk tomato dengan cabai. Okey, so masukkan bahan ni. Cabai tu katok-katok lah bagi keluar sikit pedas dia. Mantap. Okey, so kita nak perasakan kita punya sup. Jadi kita masukkan ayam limau kita lah sebab sup Thai dia akan ada masam-masam. Okey, masam-masam masin macam tu. So masam ni agak-agak lah punya ikut selera. Kalau suka masam lebih, masuk lebih. Kalau tak mau masam sangat, kurangkan. Begitu. Okey, dan garam secukup rasa lah. Agak-agak. Kalau rasa kurang masin, tambah. Begitu. Okey, so dah nak dekat siap dah sup kita. Okey, kita boleh masukkanlah daging kita yang kita dah rebus tadi. Masukkan semua ke dalam sup kita lah. Sat lagi boleh hirup sedapnya. Dia ada pedas-pedas masam-masam. Layan. Tengah-tengah demam pun boleh perlu cerah pun. Terus hilang demam. Kena try nanti boleh buka puasa. Boleh buat buka puasa nanti. Mak mentor mai, pak mentor mai. Tak payah duk bawa pergi kedai petani lah. Buat masakan ni lah. Meledak. Okay, so hi sayang. By the way, tudung yang Nana pakai ni adalah hijab daripada Farina. Okay, so nampak tak dia punya design? Cute-cute macam tu. Okay, design yang cute, simple. So kalau nak boleh dapatkan dekat Nana punya showcase. Okay, jangan lupa untuk try Nana punya hijab sebab best. Masak pun nampak tak pecah peluh pun. Dia punya material sangat best, sejuk. Okay, so jom kita try kita punya sup tulang Thai my style. Tiba masanya untuk kita rasa sup tulang Thai kita. Okey, daging yang sangat empuk yang kita dah rebus berjam. Okey, sejak kita rasa kita punya sup. Tak lah. Ni kalau demam-demam ni kan hirup apa nak kata apa. Tu nampak dak daging dia. Lepas kita rebus lama tu dia sangat lembut lah. Tak ada gigi pun boleh kunyah makan. So jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim.
Lepas ni tak mau pergi dah kedai petani. Buat niat ni lah. Boleh dapat sepayuk besar, makan 4 keluarga. So kalau dah ada sup tulang ni kena ada apa? Kena ada tengok dada. Ni set combo ni. Cukup marah. Kalau ada sup tulang dia tak ada. Tengok dada ni dia macam tak gu lah. Kena ada. Kena dengan kita punya sup tulang. Dan kita ada sayur kailan kita. Versi Thailand ni dia kena ada sayur-sayur macam ni. Okey, sayur-sayur kailan, sayur kangkung macam tu. So kita makan dengan kita punya sayur pula. Wadidaw. Okay. Alhamdulillah, makan pun dah kenyang. Allah bagi sedap. Alhamdulillah lah. So, jangan lupa untuk try sup tulang Thai My Style ni sebab memang sedap gila. Sekali hirup tu kan, dia keluar panas. Dia keluar panas habis. So kan, jangan lupa untuk subscribe, like, save and share dengan kawan-kawan, adik-beradik, hora-hora kampung supaya dia tahu macam mana nak buat sup tulang Thai ni. Okay? So jangan lupa, try lah no. Ready to help.